Lihatlah dirimu sebelum kau mengantarku. Apa? Sabar. Lepas ni saya akan adakan PC. Semua boleh ambil tanda tangan saya. Sabar. Okey, masih lagi bersama dengan saya Odi Petra. Pastinya Digi Live Sekolahku Berbakat. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada anda, kumpulan yang mewakili sekolah-sekolah tersebut akan diberikan pingat emas, perak ataupun pingat gangsa. 80 markah dan ke atas akan mendapat pingat emas, 60 dan ke 80 akan mendapat pingat perak, dan yang selebihnya akan mendapat pingat gangsa. Dan daripada situlah kita akan dapat menilai siapa yang akan layak untuk mewakili Zon Central 2. Dua kumpulan yang kami nak cari. Dan saya tak nak buang masa. Kita masih lagi berada di wan utama ini, dan sekarang tibalah masanya untuk wakil daripada SMK Konvent Bukit Nenas. Fantastic. Sekarang bersama dengan kita, diorang dah habis buat persembahan daripada SMK Bintang Utara. Wow, really good job, weh. From cheerleading, they changed brand, it's more like R&B. So, what do you think about your performance just now? I think we had a lot of fun, and we think considering that it was within 24 hours, we did a pretty good job. But our main goal was to have fun and just get through it. I can't believe it. Saya tak boleh percaya sebab 24 hours only diorang punya ada masa untuk tukar everything.
kasih, bulan bintang bulanlah kasih suci. Kita betapa tak bersatu dalam membayang mimpi seri. Saya dengan sukacitanya menjemput juri kita petang ini, iaitu Farid Taib. Ya, berikan tepukan kepada Farid Taib untuk menyampaikan pingat-pingat kepada peserta-peserta kita. Wakil dari SMK Taman Maluri, One Reason Crew mendapat pingat perak. Beat the bass on the party, let's go. Ya, tahniah. Jerit dalam sekuat hati anda, kerana keputusan di tangan saya ini tidak akan berubah. Anda mau ingat apa? Running the Troopers dari SMK Ceras mendapat pingat emas. Wakil dari SMK Pembangunan Bulan Fantastika. Takut sangat, dia orang yang takut. Dia lagi berdebat tau. Rasa dapat pingat apa? Pingat apa? Dan saya minta maaf. Fantastika mendapat pingat emas. Lift dari SMK Seri Bintang Utara telah berjaya membawa pulang pingat emas. Bersaulia dari SMK Ceras pulang dengan pingat emas. Hati-hati dengan Anda. Hati-hati. Ya. Gembira tak ya? SMK Sultan Alam Shah Putrajaya, Alam Shah Band mendapat pingat. Iya, pingat emas.
daripada 10 kumpulan yang bertanding hari ini, 5 telah mendapat pinggan emas. Jom kita berikan tepukan kepada 5 gold medalist kita. Ya, sila beratur. Ambil tempat anda. Untuk mengumumkan, untuk menyampaikan mock-up check bernilai RM3,000 bagi 2 kumpulan yang layak untuk mewakili Zon Central 2. Saya dengan suka hatinya menjemput Miss Jennifer Lee untuk naik ke atas pentas, wakil daripada DG untuk naik ke atas pentas, dan jom kita berikan tepukan kepada Miss Jennifer Lee. Mungkin boleh berada di sini. Okey. Kita nak umumkan kumpulan pertama yang akan mewakili Zon Central 2 untuk beraksi sekali lagi pada 8 Mei 2011 nanti. Duk tak. Anda semua adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Anda telah pun menang. Cuba senyum sikit. Senyum sikit. Please. Kumpulan pertama yang akan mewakili Zon Central 2 ialah kumpulan dari SMK. Semua SMK. Dari SMK Ceras ke Salvia. Ya. Okey. Jeritlah skuad mana pun, saya tak boleh mengubah keputusan di sini. Running the Troopers, Fantastica, Shirt Leaf dan Alam Shah Band. Siapakah di antara mereka? Siapa? Kumpulan yang akan mengiringi bersama ialah Alam Shah Band. Congratulations. Tanya kepada yang lain. Tanya. Ya. Inilah dia. Sekali lagi berikan tepukan kepada Miss Jennifer Lee. Okey. Ya, langkah.